Masya Allah, tanpa sekolah dan ijazah, hidup kamu takkan berjaya. Aku tak pernah tengok seorang cikgu pun pakai Lamborghini. Oh, lain macam ah. Kejayaan, itu bukan semata-mata pada kekayaan. Kalau nak kirakan kekayaan, sama serupa Qarun. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran bahawa Qarun adalah satu bentuk figura kekayaan penuh kehancuran. Langsung tak ada keberkatan. Dan waktu tu pula kan banyak netizen zaman Qarun dulu, bila dia tengok je Qarun dengan kemewahan, kekayaan, duk melaram dia punya inilah segala-gala perhiasan semua, mungkin kereta mewah sangat kot zaman tu, sampai dia orang cakap apa, ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Alangkah bertuahnya, beruntungnya jadi macam Qarun, kaya, mewah, bling-bling, kereta hebat ke, perhiasan mewah semua. Sesungguhnya Qarun itu bernasib baik. Tengok, ada orang macam tu, menilai kejayaan, menilai kebahagiaan itu hanya semata-mata pada kekayaan, kereta mewah tapi hidup berantakan, zakat pun tak bayar, gaduh dengan orang. Erti atau makna kejayaan itu sepatutnya membuatkan kita lebih tawaduk, merendah diri. Wa ma tawadu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang yang merendah diri melainkan Allah akan mengangkat darjat dan kedudukannya. Dalam sibuk mencari harta dunia, jangan lupa keperluan kita. Dan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sesama manusia, sesama hamba Allah, berbuat baik sebagaimana baiknya Allah terhadap kita. Artinya, di sebalik kejayaan, kekayaan kita, Allah suruh kita berbuat baik dengan orang. Baik dengan cikgu, baik dengan mak bapa, baik dengan orang kampung, membalas budi. Bukan memperli cikgu, bukan merendah-rendahkan guru. Amboi, kereta hebat sikit pun nak tunjuk ke orang, lepas tu nak mempelekehkan guru yang mendidik kita daripada kosong dulu. Masya Allah, di mana nilai ilmu yang kita dapat selama ini? Berkat ke ilmu yang kita dapat selama ni?